Cara mengelakkan pisang lepas kau beli kat kedai, cara untuk elakkan pisang tu daripada rosak. Cara dia amat mudah sahaja. Okey, pertama sekali kau perlukan tisu, air dan yang ni pisang lah. So, korang celup je dalam air. Okey, korang celup dalam air tisu ni. Okey. Lepas tu dah basah, korang letak dekat dia punya tandai ni sini. Lepas tu macam biasa, korang cari mana-mana tempat pisang korang gantung macam ni. Korang gantung macam ni. Okey. So kalau tisu yang ni kering, korang letak lagi air, InsyaAllah pisang korang akan tahan lama. Okey, daripada dia rosak lah. Okey, selalu lepas orang beli, pisang akan terus buruk. So untuk mengelakkan pisang tu buruk, so cara macam ni InsyaAllah efektif. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.